pertama, darjat as-siddiqin. Ada tiga darjat. Yang pertama darjat as-siddiqin, iaitu yang terlebih tinggi bahawa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar menguatkan atas ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia makan kerana semata-mata nak memberikan tenaga pada diri dia untuk membolehkan dia beribadah. Makan kerana nak beribadah, nak ada kekuatan. Sebab kalau tak makan jadi tak larat, nak buat ibadat tak larat. Jadi dia makan kerana Allah, kerana nak membolehkan diri beribadah. Sejak darjat yang pertama, yang itu darjat yang terlebih tinggi. Makan kerana mana? Makan kerana nak ada kekuatan untuk buat ibadat. Dan kata nak makan kenyang tidak lah. Sebab kita kena bijak makan sebab macam semayang. Kita tak nak badan kita terlampau gemuk. Sebab kalau gemuk kita duduk
sembahyang tahiyat payah. Nampak? Kalau duduk tahiyat hari itu makan sikit semang. Jadi tujuan tak nak gemuk bukan kerana tak tahu tak rasa tak cantik tak. Betul kalian. Aku tak nak gemuk, aku nak badan. Kita kata berat badan yang lain sebab nak mudah nak sembahyang. Nak duduk tahiyat senang. Nak rukuk senang, tak sakit duduk. Itu patutnya kita niat macam tu. Tapi masalah Ustaz, tuan-tuan sekalian, Ustaz ni banyak yang jenis macam tu kan. Ibadah besar, tempat. Ustaz itu rinci. Gemuk, tempat, gemuk. Ini pattern Ustaz. Cari. Buat macam mana? Kalau baca orang dia makan. Kalau tak makan kecil hati pula. Ustaz, saya dapat gaji dah Ustaz. Itu pun tak perlu makan. Kadang-kadang ceramah dana, ceramah hafsah-hafsah. Ustaz makan, takkan makan sikit makan. Tak boleh sikit nanti kami masuk dari pagi Ustaz. Jadi dia tak ada makan. Tak sampai nanti tak makan. Ustaz yang sah-sah melebar kembang Islam sesuai peredaran zaman. Baik. Jadi darjat yang pertama makan sekadar nak ada kekuatan nak buat ibadat. Kedua, bahawa memakan pada hari semalam, sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. 4 cupak satu gantang dia. 4 cupak satu gantang dia. Maknanya kalau setengah maksudnya setengah cupak. Darjat yang kedua tu makan satu semalam setengah cupak ya. Maknanya kalau 4 cupak satu gantang, 4 lauk juga. 4 lauk, 2 tapak kanan, 1, 2, 3, 4 yang satu gantang. Kalau salah betul kata saya. Maknanya kalau setengah daripada setengah cupak sebelah segenggam orang kita segenggam boleh makan sehari semalam banyak tak boleh kita setengah periuk sekali makan kata setengah bukan setengah cupak setengah periuk sekali makan maknanya darjat yang kedua pun kita tak boleh nabi. Demikianlah yang diadakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini menjadi kebiasaan bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan daripada beberapa jemaah daripada sahabat radhiyallahu anhu, kerana makanan mereka itu pada tiap-tiap hujung hari disatukan fitrah daripada syair. Seminggu segantang ni makan. Segantang daripada syair. Syair ni maksudnya gandum lah. Bukan syair tersepulah pisau. Syair lain, syair masukkan itu maknanya Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang lain makan seminggu sekantang. Tak boleh. Sebab tu Umar kita pesan, dia suruh kita ajak ahli keluarga kita, ajak anak isteri kita dalam seminggu untuk makan ala-ala sunnah. Tidak hari kita makan sedap. Dalam seminggu kita makan ni lebih kurang. Sebagai contoh lauk sardin kita sedap kan. Ikan asin, cicak dan tomato minum kita hari ini cicak dan tomato untuk hari dengan contohlah. Maknanya Umar suruh kita ajak keluarga kita dalam seminggu itu makan ketepakan sebagai bentuk latihan. Maksudnya kalau nanti kita makanan tak ada apa-apa kan, nak beli kurang mahal di SD. Jadi kita dah terbiasa dengan makan benda yang ada simple. Maknanya ada-kala kita makan sedap, ada-kala kita latih diri kita ni makan lebih kurang. Ketiga, bahawa ia makan pada sehari semalam itu satu mud, yakni 1/4 gantang fitrah. Sehari semalam makan kita kata satu mud. Yang tadi setengah cupak, setengah mud. Yang satu hari satu malam satu mud, satu cupak. Wah,
dan memakannya lebih daripada ini, iaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi diceluk oleh syarak. Maka kita tidak termasuk langsung termasuk orang cakap. Ini perspektif tasawuf. Pandangan tasawuf dia ditakat 3 darjah dalam bab pemakanan. Kadang-kadang ada juga golongan ahli tasawuf itu sekalian, golongan sufi ini, dia makan banyak. Ada kala dia makan banyak. Sebab mereka ni menjalani latihan lapar. Saja tahan tak nak makan. Bila boleh makan, dia akan makan banyak. Sebagai contoh, golongan ahli sufah Bani Sa'adah, golongan yang duduk dekat Masjid Nabawi. Contoh, hari ini kalau kita pergi Masjid Nabawi, ada satu tempat tinggi yang golongan sufah ahli sufi. Sebagai contoh, Abu Hurairah sibuk situ. Golongan ekor ni bukan kata setengah mereka latih diri mereka lapar. Sebab Nabi lapar, mereka pun nak lapar sebabkan Nabi lapar. Mereka nak latih macam tu. Dan ada di kalangan mereka yang memang tidak ada makanan, mengharapkan bantuan orang untuk bagi makan. Abu Hurairah ketika mana dapat susu nak minum, Nabi tugaskan dia bagi orang lain minum. Dia mudah sekali. Nabi nak train dia supaya senantiasa dalam keadaan berlapar. Sebab tu golongan ahli tasawuf ada kata dia makan banyak sebab dia menjalani latihan lapar. Wallahu a'lam. Al-fasl tsani fi syarhul kalam, bermula pasal yang kedua pada menyatakan akan syarhul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.